Hai semua, dalam video kali ini saya nak cuba bubur nasi dari Noh ya. Apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah perisa mala ayam, di mana lada dia dibuat dengan lada Sichuan yang sebenarnya. Dan beras tu juga dikatakan bahawa dia tipe buatlah dengan beras Jasmine Thai yang sebenarnya. Nampak dekat gambar tu, dah rasa dah mesti sedap. Mestilah pedas lah kan, sebab ada sos mala lah kan. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom kita mula. Berdasarkan apa yang anda boleh nampak dekat situ, dekat gambar tu ada ayam, ada mala dekat situ. Dan untuk packaging ni memang tidak boleh masuk dalam microwave ya. Dekat sini pun ada kata lah, jangan panaskan ke dalam ketulah gelombang mikro. Apa yang anda perlu buat adalah tuangkan kandungan, lepas tu tambah air panas ke paras garisan air dan kacau selama 2 minit. Selepas tu bolehlah nikmati bubur tu. Dekat atas pun ada cara untuk nak menyediakan benda ni ya. Jangan panaskan dalam ketulah gelombang mikro sebab ini kertas. Mari kita bukakan dan tengok apa yang ada. Dalam situ ada beras bubur tu. Lepas tu ada sudu dia. Dan juga sos mala ya. Ini saja. Dalam tu juga ada garisan di mana anda boleh tuang lah sehingga garisan tu untuk apa ya? Garisan panduan air lah dekat situ. Mari kita tuangkan beras dan juga sos mala ke sini. Sementara tu kita sediakan air ya. Mari kita tengok beras. Beras tu mesti beras yang biasa lah kan. Beras bubur Noh yang biasa. Ini dia. Sudah hancurkan. Dalam tu rasanya ada perencah dalam ni kot. Saya bau sekejap. Ya, ada perencah ayam dekat sini. So, kita tuangkan saja. Senang je untuk pack ni. Tuangkan bubur. Lepas tu tuangkan juga sos mala lah. Kalau ada tulis dekat situ, ada. Untuk Noh ni, biasanya bubur dia lah. Semua tu sudah siap campur. Apa yang anda perlu buat adalah tuangkan air saja. Jika macam ni anda tuangkan air kan, bubur yang anda akan dapat adalah bubur ayam. Tapi kita akan tuangkan sos mala lah. Okey. Ini dia sos mala. Mesti pedas lah kan. Ada bau mala ya dekat sini. Nanti kita akan tuangkan air dan kacau selama 2 minit ya. Okey, air pun sudah masak. Mari kita tuangkan sehingga garisan. Cukup. Bubur tu pun sudah jadi merah. Mari kita kacaukan selama 2 minit. Tenang je nak sediakan benda macam ni. Dah jadi bubur mala, bubur pedas. Kalau anda suka makan pedas kan, memang suka benda ni lah. Okey, bubur kita pun sudah siap selepas saya kacau selama 2 minit. Mari kita rasakan. Kenapa sebab nak kacau 2 minit tu? Sebab nak dijot the bubur lah.
nak semua bubur tu ada kena air lah juga. So memang kena kacau selama 2 minit. Mari kita cuba bubur mala. Ada rasa mala je bila anda makan bubur ni. Sedap. Rasa tu sangat sedap. Ada rasa mala. Pada masa yang sama ada rasa perencak ayam lah dekat situ. Rasa mala dengan perencak ayam. Kita makan lagi. Dia ni agak pedas ya. Dan bubur tu pun agak lembut. Rasa sedap. Saya beli dekat kedai 99 Speed Mart, di mana harga dia RM2.5 saja. Jika anda suka bubur yang jenis pedas ni, bolehlah beli dan cuba. Ini sajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada kakak anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Makan lagi bubur. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.